Ini bukan sebarang cerita tau. Ini kisah benar yang lagi dahsyat daripada filem action Hollywood. Korang bayangkan kita ni kat tahun 1945. Masa tu, lepas je azan maghrib berkumandang, tengah orang nak tenang-tenang, tiba-tiba suasana jadi gelap gelita dan penuh misteri. Bayangkan betapa cuaknya orang kampung masa tu bila tiba-tiba Pak Imam dengan Pak Ustaz yang kita hormat tu kena tangkap macam tu je. Bukan setakat kena gari tau, tapi kena sumbat dalam guni, lepas tu kena heret masuk dalam hutan tebal. Bayangkanlah, dah lah dalam guni, kena bawa pergi tempat jin bertendang, lepas tu terus tak balik-balik sampai ke sudah. Hilang macam tu je weh. Kejadian ni semua berpusat kat Batu Pahat, Johor masa zaman kegelapan komunis dulu. Masa tu antara bulan Ogos sampai September tahun yang sama, iaitu tahun 1945. Korang tak boleh bayangkan betapa huru-haranya keadaan masa tu. Rumah orang kampung habis kena bakar sampai jadi abu, orang-orang tak berdosa pula kena bunuh sesuka hati. Satu Batu Pahat tu dah macam dalam mimpi ngeri, semua orang hidup dalam ketakutan yang amat sangat. Kampung yang dulunya aman damai, tiba-tiba bertukar jadi macam neraka dunia. Komunis ni memang tak ada hati perut langsung, diorang serang orang Melayu tanpa ada rasa belas kasihan. Malam jadi waktu diorang keluar memburu, manakala siang pula penuh dengan trauma yang tak berkesudahan. Memang stres gila kalau kita ada kat tempat diorang masa tu. Tapi, korang ingat orang Melayu kita ni jenis duduk diam ke bila kena buli? Takkanlah kan? Akhirnya, bangkitlah seorang tokoh yang memang legend gila, iaitu Kiai Saleh. Dia ni seorang ulama yang sangat disegani. Dia kumpulkan semua pejuang berani mati ni untuk lawan balik. Tapi yang menariknya, diorang tak gelojoh cari senapang ke apa dulu tau. Langkah pertama diorang adalah mantapkan rohani dulu. Kiranya macam nak kena bagi kuat dari dalam law. Lepas tu, setiap seorang pengikut dia akan dipakaikan sehelai kain selempang warna merah. Merah dia tu bukan merah biasa-biasa tau, tapi merah yang membawa semangat berapi-api. Masa pertempuran besar pecah kat Kangkas Naga dengan Parit Sulong, korang tahu tak apa jadi? Ini bahagian yang paling mind-blowing. Komunis-komunis yang pegang senapang canggih itu tiba-tiba jadi gelabah gila. Diorang tak tembak orang tau, tapi diorang tembak ke udara je. Kenapa? Sebab mata diorang nampak Panglima Saleh dengan pengikut-pengikut dia ni dah macam gegasi yang tinggi dia sama level dengan pohon kelapa. Weh! Bayangkanlah, musuh tengok diorang punyalah besar sampai nak dongak kepala pun lenguh leher, terus berterabur lari. Sejak dari hari tu, kain selempang merah tu bukan lagi sekadar kain buruk buat ikat kepala, tapi dia dah jadi simbol keberanian orang kita yang dah tak nak lagi hidup sebagai mangsa. Diorang pilih untuk lawan dan pertahankan tanah air sampai ke titisan darah terakhir. Memang respect habislah kat pejuang selempang merah ni. Macam memang meremas bulu roma kan dengar kisah ni.